Ingat bila kita nampak ada sesuatu kelebihan pada diri, terus balik pada Allah. Ni Allah yang bagi, tak apa. Yang jadi haram ni ialah kita nampak kelebihan diri, hebat diri, terlupa itu kurnia daripada Allah. Namanya ujub. Al-ujbu ismun. Ujub itu ialah satu dosa. Sebab tu belajar betul-betul kita boleh asingkan kat mana boleh, kat mana salah. Islam ini bukan agama tak boleh. Islam ini agama mengawal saja supaya tidak lebih. Jogging boleh, jangan sampai tak tutup aurat. Bekerja boleh, jangan sampai habis halal orang dok kisah dah. Nak buat rumah besar boleh, jangan tujuan nak tunjuk aku rumah besar menandakan aku hebat pada orang lain. Tak boleh lagu tu. Berapa mungkin buat rumah besar kerana aku nak duduk ramai. Berapa orang nak duduk? 10 orang. Kena buat 10 bilik. Takkan nak duduk 10 orang, buat 3 bilik. Gila babi nama. Faham lagi? Jangan nak pakai pakaian yang lawa supaya orang kata akulah yang mampu, orang lain tak mampu. Itu sudah haram. Tapi aku pakai lawa kerana Allah suka tengok yang lawa-lawa, hukumnya harus